Di atas puncak, di atas tu kubah masjid inilah dikatakan orang tua-tua lama dahulu, mungkin dalam tahun 1930-an, 1940-an dan 50-an, seorang tua dengan lengkap berpakaian panglima berdiri di situ pada waktu-waktu selepas Isyak atau ada majlis-majlis tahlil kenduri kendara. Kebenaran dan kesahihan kisah ini tak dapat dibuktikan, hanya cerita lisan dari mulut ke mulut. Saya susur masuk terus. Di hadapan saya adalah Sungai Perak. Kita teruskan menuju ke Sungai Perak. Walaupun saya tidak dapat masuk ke ruangan dalam masjid kerana belum masuk waktu Zuhur. Jadi insya-Allah selepas ni Long Abi akan teruskan perjalanan bermusafir. Lokasi wallahu alam, unknown location.